Aku selalu promote dekat korang TLSS Tactician Full Carbon Fiber punya insole. Tapi aku sendiri tak pernah pakai, tak berkesempatan nak pakai. Ni barulah aku nak pakai. And aku akan test it out dekat a special place sebab minggu ni hari Khamis insyaAllah aku akan bergerak ke Jepun and aku akan main bola dekat sana sebanyak 2 kali. So, aku akan test out kasut ni dengan TLSS punya full carbon fiber insole. Aku akan menggantikan insole Morelia yang normal ni. Keluarkan jap. Ni dia. Ini ialah insole Morelia yang biasa punya ni, made in Japan. Nothing yang special. Padding dia cukup. Dia punya grip dekat suede ni pun normal. Kalau korang pernah pakai. Dan kita akan masuk dalam ni. Aku pakai saiz 7 UK 26 cm. Jadi insole dia pun aku belilah 26 cm. Nampak tu? Nampak masuk cantik tu, nampak? Tak ada terangkat. Okay, sini nice. Dekat dalam ni walaupun nice tak ada terangkat. Okay. So kalau pakai insole biasa je, dia tak ada snapback sangat lah. Okay je lah. Normal lah snapback tu. Okay lah. Tapi with the carbon fiber ni kan, dia ada that. Oh, nampak tu. Okay, kalau aku tarik yang biasa ni. Biasa je nampak. Nampak? Boleh terkepak banyak lagi kan? Kan? Tapi this one, dia tak boleh terkepak banyak sangat. Nampak? Dia terkepak ke tengah ni. Kalau tu sampai bawah tu kan. Oh, okay. Then, itu belum test lagi atas padang. Kalau dah test atas padang, lain lah jadi ceritanya. Tapi tak adalah membuat kau lari macam Usain Bolt ke, kau pecut 0 ke 100 dalam masa 2 saat ke. Tak ada. Dia just bagi that push, a bit of push and that sensation feeling yang kau rasa macam kau laju, tapi technically kau akan ada a bit of performance enhancement sikit lah. Sikit je. Tak ada pun, tak ada gila-gila sangat pun. Tak ada kau jadi cyborg ke apa. Tapi inilah dia. Dalam TLSS, luar Mizuno. Dalam TLSS, luar Mizuno. Nanti aku akan buat video bila aku dekat Japan nanti. Pakai Mizuno Morelia DNA made in Japan. Bersama TLSS Tactician Full Carbon Fiber punya insole.